Kami 3 sekawan balik ambil durian. Adalah. Datang exercise petang di kebun. Nah, ini baru exercise yang ada hasil dia. Bersenam tapi ada hasil dia. Hati pun senang. Oh, itu je lagi. Durian nipis kulit, durian lai dengan durian perobak. Itu saja lagi. Tapi durian nipis kulit itu pun sudah mau habis ya. Esok lusa habis itu, yang itu. Ada buah metanyit kan? Buah apa? Metanyit, ini buah metanyit, nih. Metanyit itu apa? Buah metanyit. Metanyit itu apa? Ini dia, ini yang merah-merah nih. Ya, tapi macam buah ih. Ya, buah metanyit nama dia. Mana? Ini dia. Kamu coba deh. Macam rambutan juga. Wah, ada rambutan nih. Ini sedap. Ada jatuh. Ini pernah kami dua. Masam-masam. Letih sudah makan buah manis-manis. Buah durian manis. Buah wong ina itu manis. Buah rambutan dia manis. Buat try belum lagi lah. Lain kali kita buat video ambil buat try. Amai tebas dia nasi tegak. Tunggu amai tebas dia. Tunggu amai. Semuanya tunggu. Kau tidak tengok ha? Tengok tu kan. Segar. Tu buah dia. Ni dia kebuang. Satu lagi pokok dian lai di bawah sini. 1, 2, 3. 3 gak buah dian lai? Ini 3. Yang dalam pulut tu 2. 5 semuanya. Tapi jauh-jauh jarak dia. Mau datang ambil. Jauh lah. Sebab ini semua kebun saya tanam durian. Tapi ada yang mati. Itulah dia jauh. Kalau dia hidup semua dari sini. Jauh. Durian tu sampai sana. Ini dia tidak mau besar nih. Ini dia. Saya marah dia. Kena marah satu nih. Satu pokok nih. Kena marah dengan yang tukang tanam dia. Sebab dia tak mau besar-besar. Macam mana dia bu besar? Tuan dia tidak jaga dia. Tuan dia yang tanam dia sendiri tidak dapat jaga dia. Itu durian jatuh. Ambillah. Kalau sudah kemarau macam ni kan, licin juga daun kering nih. Kalau masa hujan itu, tanah dia yang licin. Kebalik. Kalau waktu kemarau, kering dia punya daun ini licin. Di sini durian sampai sana. Kebun khas durian. Mau tebas ini lagi. Kalau mau buat kebun antara 2. Kalau ada tenaga, ambil lah ni sang ini. Mana? Ada parang. Antara 2. Ada tenaga boleh buat sendiri. Kalau tak ada tenaga harus pakai duit. Ya. Kalau mau berkebun. Ini satu dak durian itu. Sampai sini sepadan durian semua sana. Ini mati-mati. Sudah ada jarak-jarak dia. Mau tanam buah apa? Apa saja buah tanam. Ya mamaku. Nih, jangan kamu licin nih. Licin. Daun. Aneh. Licin daun ini, dedaunan kering ini yang licin. Pulang karena namanya basah. Bagus lagi pakai kaki saja. Pajak ini. Sekejap. Saya ini sleper. Pakai kaki ayam. Yang penting jangan pijak duri.
Asyik teringat. 2 kali saya pernah beli dian lainai. Tahun ini, tahun lepas tu 1 kali. Sebelum itu ada 1 kali lagi. Memang mehong. Mehong. Tapi yang 1 kali yang sebelum tahun lepas itu, memang buah dian lainai yang dalam kebun ni memang tak ada berbuah masa itu. Masa kita beli jambu tu Inai. Masa kita beli jambu tu, memang belum ada musim buah durian. Nah, yang kedua kali saya beli di pasar Bekenu tu, itu sudah start musim buah durian. Cuma tidak tahu buah dian lainai ini ada berbuah. Jadi saya beli. Mahalnya. Buah apa tu Inai? Buah kayu kah? Tuh. Yang seberang sini, nih. Ini bawah. Tuh. Macam buah terai. Ini. Buah kayu kata Inai. Nampak cantik je. Tapi tak boleh makan. Melalui titi. Menyeberang sungai. Sungai Atai. Oh. Akhirnya sampai. Buah avung. Mana yang rendah saya mau ambil. Mau makan buah avung. Oh, ada buah kelamuk saya. Saya mau makan, sedap kelamuk tu. Sekejap. Buah kelamuk. Mana tadi? Oh, ni. Tada. Saya bawa dari rumah. Gara-gara saya tergesa-gesa mau ikut kan. So, sekejap. Saya makan buah kelamuk dulu. Saya mau makan kelamuk. Ada orang kampung jual kan, Inai beli. Sedap. Betul-betul sedap. Cuma itulah isi dia ni sedikit. Tidak tebal. Manis. Jarang-jarang jumpa kelamuk yang betul-betul sedap. Ada yang sedap dari itu. Buah kemayau kah bahasa Iban dia? Buah kemayau dengan buah dabai lain ya. Tak sama. Dabai sama, nama dabai. Beza dia tuh di biji dia nih. Di dalam dia. Dabai boleh dimakan juga dalam dia, cuma sedikit. Biji dia nih tebal. Jadi isi dia di dalam tuh sedikit. Kalau yang kelamuk ini, biji kulit dekat biji dia nih nipis. Di dalam dia banyak. Nah, begitulah beza dia. Begini, sedap. Buah dabai, satu saja buah dabai yang pernah saya makan sedap juga. Orang kampung punya juga. Lepas tu ini. Yang ini memang ada manis-manis dia. Tidak dicampur apa-apa, dimakan begini saja. Ada manis dia. Coba isi dia tebal kan. Biji dia disimpan, oke? Jangan dibuang. Buah cempedak tu pun banyak nih tuh. Macam sudah kuning, satu yang besar sini ini. Sayang betul yang diambil masa Christmas itu. Masa kita banyak tuh. Satu pun tidak ada pergi buka dia. Tak ada dimakan. Tahu-tahu sudah busuk. Dibuang. Terlalu banyak buah kan. Makanan pun banyak. Baik, saya ini hujung na kaya. Tengoklah satu squirrel ini ya. Telih kata. Squirrel is telih. Inilah telih di kebun ini. Ini buah dia. Hati-hati bawah dia.
Tuh dia. Tas. Hayah. Jangan pergi naik, tak ada buah di atas sana, bawah sini. Perlahan-perlahan. Yang bawah tuh boleh atas kereta, kamu ambil damai tuh. Dari atas kereta sini. Pindah ke sana kereta. Yang di ujung sini. Kalau dia sampai tingkap lepau sini kan, senang betul ambil buah abung nih. Alang-alang. Alang-alang. Mana? Ini ada yang lagi makan durian para ubak. Sedap kayak Nay. Sedap, sedap. Sedap makan dia. Pilih-pilih. Dipilih-pilih. Jangan terlesak saja. Dapatkah? Dapat dipijakkah? Ah, itu ada sana lagi. Ah, begitu. So nice. Ini lagi. Apa kamu makan tuh? Makan biji buah durian isu. Boleh makan gak biji durian tuh? Boleh. Bisa makan ubi. Ubi kayu. Apalah. Biji durian pun dimakan. Makan. Tunjuk dalam dia. Hmm? Tunjuklah begitu. Oh, Biji yang putih macam ubi. macam ubi. Ini cakap macam ubi. Orang rebus juga. Buah abung. Kalau kami Kayan panggil ini buah abung. Ada dua jenis buah abung. Ada yang ini rosak sedikit. Ada yang hijau, ada yang merah gelap macam ini. Hitam. Sedap. Satu lagi. Tapi yang ini belum betul-betul masak lah sebab dia masih ada nampak merah dia. Hitam dia baru dia. Tapi manis. Manis. Bukan macam yang di sana tadi itu buah apa tadi itu Inai? Buah merah tadi kita makan. Metanyit. Buah metanyit tadi itu memang betul-betul segar rasa makan dia. Rasa manis dengan masam dia itu balance. Dia tak terlalu masam juga yang sampai kita ceni-ceni muka. Mata kita berkedip-kedip makan dia. Sedap. Kalau buah yang ini manis. Buah abung. Buah durian pun manis. Buka-buka di durian para ubak. Ini. Berapa biji ini tadi? Saya lupa hitung dia.
Ini yang terakhir. Kita buka. Biar keluarga online tengok. Tada! Cantik kan? Secantik yang nonton. Ini mau di frozen kan? Dan memang sengaja buka di kebun sini supaya tidak banyak sampah. Sampah durian sampai ke kampung sana. Di belakang sana kan sudah bertumpuk macam ini. Satu gunung sudah. Jadi mengurangkan sampah kulit durian supaya tidak terlalu banyak di rumah sana. Kita frozen kan. Cantik-cantik. Oh. Dibuka. Dibuka. 1, 2, 3. Cantik kan warna dia. Warna orange. Yang ini saya simpan. Sengaja saya simpan. Saya mau makan. Kalau dia baru-baru jatuh tuh kan dia susah mau buka. Susah dibuka. Ini yang saya coba buka tadi. Tidak dapat-dapat. Mengapa dia tidak mau? Nah, tidak mau. Nah, sudah masuk dalam pun dia. Tapi tetap berusaha ya. Akhirnya. Nah, baru jatuh. Jadi dia punya ini masih boleh dipegang-pegang macam ni. Yang ini mungkin kemungkinan sudah jatuh dari semalam. So itu dia sudah melecet. Sudah masuk angin. Cantik-cantik. Disimpan. Ditutup. Jadi tidak perlu bawa kulit dia sampai kampung. Hanya bawa isi dia saja. Cantik betul warna dia. Warna emas. Warna emas. Dapat 2. Waktunya balik. Bawa buah durian saya yang sudah saya kupas. Mau balik-balik. Baliklah. Sudah petang juga hari. Sampai di sini dulu vlog hari ini. Terima kasih sudah menonton. Lagi ambil durian di simpang, ambil durian di seberang, ambil buah avong, buka-buka durian, makan durian. Semuanya. Thank you so much for watching. Sehat dan bahagia selalu. Bye. Bye, Nay. Bye-bye. Bye dulu. Mau balik. Balik kami. Okay, bye.